Ni satu lagi power bank fast charging by Amgras, 22.5 watt juga geng. Yang ni power bank capacity dia 10,000 mAh guys. Dan korang boleh tengok dekat bahagian belakang ni, dia dah tulis dah. Dia punya actual capacity adalah 6,000 mAh. So kita boleh tengok dia ada indikator untuk bateri, ada indikator untuk ampere dan ada indikator untuk volt. Okey, dia bagi kabel micro USB je guys. So aku akan gunakan kabel ni, kabel 120 watt daripada Jeftech. So kabel ni memang padu gila sebab dia boleh charge Mi Turbo Charge dekat smartphone Xiaomi. So jom kita plug in dan kita test dekat aku punya smartphone. Kita tengok dapat ke tak turbo charge. Yes, dapat juga guys turbo charge. Power bank ni dengan kabel ni, dua-dua boleh dapat turbo charge. Alright guys, so jom kita test dekat port satu lagi pula. Kita tengok dapat ke tak turbo charge. Alright guys, okay, dapat turbo charge. So dua-dua port ni memang dapat turbo charge. 8.9 volt dengan 1.9 ampere guys untuk charge aku punya smartphone. So dengan output tu kita dah boleh dapat turbo charge dekat kita punya smartphone. Memang padu lah power bank ni. Dekat bahagian bawah korang boleh tengok dia ada tiga jenis port Type C, micro USB dengan lightning cable. Dan kelajuan dia just awesome. So guys, kalau korang minat dengan power bank ni, link dekat beg kuning di bawah.